Hey guys, mungkin yang belum kenal, nama aku Hafiz Izami. Ada yang kenal panggil aku Yami. Tapi ikutlah, tapi aku memang buat channel ni nama aku lah. So hari ni because of banyak yang tanya aku, kau dah share hari tu buat video, cuma aku tak tahulah nak record apa. Macam mana kau pilih niche untuk buat video, atau macam mana kau fikirkan nak dapat konten tu, fikir macam mana buat konten. So hari ni aku share lah tips, bukan rahsia, dia adalah tips. Ada banyak step ataupun banyak cara. First kali kau boleh share dari experience kehidupan kau. Experience apa yang kau dah lalu, bla 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 bla. Nombor dua, konten yang kau buat benda yang kau suka. Macam aku adalah post video sebelum ni, kau boleh tengok. Orang suka mancing, dia orang buat video, dia post dekat TikTok. Bagus, memang kau punya tu view banyak. Kenapa kau tak cuba post dekat YouTube? Mungkin view kau banyak, kau boleh dapat hasil dari dekat situ. Betul tak? Instead of kau hanya mengharapkan TikTok view, orang bagi gift bila kau buat live. So satu benda lah, dua-dua adalah kau perlukan view. Kalau kau buat TikTok live atau kau buat TikTok atau kau buat YouTube, dua-dua perlukan view. Cuma bezanya adalah, ini satu benda lah yang aku share, kenapa aku lebih galakkan orang buat video dekat YouTube. Kalau dekat TikTok, apa yang kau buat ni apa semua, usaha yang sama banyak, tapi kat sana kau kena harapkan orang bagi kau gift, hadiah. Dekat sini kau tak perlu mengharapkan orang bagi gift. Kau hanya mengharapkan orang tengok video tu. Itu saja. Dan orang yang tengok tu tak perlu keluarkan apa-apa. Faham tak? Jadi lebih mudah lah. Tapi kat situlah yang macam tadi aku cakap, topik dia mancing. So kau niche dia tu, kau buat benda yang kau suka lah. Kau suka main badminton, buat lah. Kau pergi main badminton, kau record. Atau kau buat live YouTube. Live YouTube pun mungkin membolehkan juga kau dapat income apa semua. Tapi korang Google lah, takkan semua pun nak suap. Google lah, cari macam mana boleh ke YouTube live ni ataupun ini semua. Untuk kau buat record ke apa benda semua, dan buat. Kau suka main badminton, kau suka main futsal, record lah dan post. Ataupun kau record live TikTok kau tu, kau save, post dekat YouTube. Jadi dua platform kau boleh guna lah untuk tujuan yang sama. Kau nakkan view dekat TikTok, mungkin kau nak popular, mungkin kat sini kau cuba untuk dapatkan extra income. Macam tu adalah. Satu tadi, buat benda yang kau suka. First kali kau share knowledge, benda apa yang kau tahu. Nombor dua, berkongsilah apa yang kau suka. Nombor tiga ni aku bagi extra sikit. Benda yang kau suka. Okay, katalah kau suka memasak, atau kau suka apa yang kau suka lah, menjahit ke apa benda semua, atau buat decoration, whatever lah, apa yang kau suka. Okay, kita ambil lah contoh memasak. So kau suka benda ni, macam mana kau nak buat konten? So kau ambil tajuk yang kau suka ni tadi, kau pergi kat ChatGPT, kau cakap dengan ChatGPT, okay, sekarang ni engkau adalah aku punya head of content creator. Ini cara guna ChatGPT tu. So kau type kat situ, kau tulis bahasa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Hari ni aku lantik kau jadi head of aku punya content creator. So hari ni aku nak buat video pasal memasak. So ni resepi dia. Terus kau buatkan skrip. Mungkin dia buatkan kau skrip. Kalau kau bukan orang yang boleh cakap sekali jalan, dia buatkanlah skrip. Dia susun. Jadi kau buatlah sambil kau masak ke, ataupun kau hanya cakap, video tu kau record, lepas tu kau buat voice over ke, ikut terpulang, yang mana satu pun tak ada masalah. Itu memasak tau. Ada banyak lagi benda. Contoh kau nak cerita pasal engineering, boleh, tak ada masalah. Tapi engkau sendiri kena terror lah benda tu. Maksudnya kau sendiri kena tahulah benda tu, kan? Ataupun buat podcast. Kau buat podcast, kau duduk dalam industri apa, kau buat podcast. Pergi cari orang-orang ni sendiri, kau boleh tak tolong aku nak naikkan buat podcast ni. Sekarang ni belum ada lagi lah payment, macam gitu. So buat. Kalau kau tak buat, kau tak tahu. Faham tak? Jadi gunakan ChatGPT ataupun DeepSeek atau apa-apa pasal AI yang boleh buatkan kau skrip.
Yang tu tadi perkongsian yang ketiga lah. Kau ada benda yang kau terror, kau buatkan dia skrip. Dan kau suruh AI ni buatkan skrip untuk kau supaya lebih lancar. Yang keempat. Ini yang keempat. Aku share ni. Dengar elok-elok. Kau pergi kat ChatGPT, boleh tak kau bagi aku idea macam mana aku nak post dan benda apa yang aku nak post untuk 20 hari ni, ataupun 30 hari ni, ataupun aku nak buat konten seminggu satu. Kau boleh tak bagi aku idea konten yang tu? Bagi point-point dia. Tips nak beli rumah ke, tips beli kereta ke, kalau kau agent, insurance tip nak beli insurance ke, atau kau property agent, tips nak beli rumah, kenapa DSR kau, bla 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 bla. Benda-benda tu lah, buat lah. Faham tak? Tips. Kau suka main badminton, dah cakap tadi. Kau pergi ChatGPT, tips macam mana nak pilih raket. Buat lah. So tanya lah ChatGPT. Kau dapatkan point dia tu, kau gunalah knowledge kau tu untuk dapatkan konten tu. Ni kau nak pilih niche. Ni last but not least. Kalau engkau macam aku cakap lah, untuk video aku yang sebelum ni, umur 30 atau 40. Aku ada 2 video lah, satu 30 atau 40. Ataupun kenapa kau kena buat channel YouTube. Kau pergi jumpa kawan baik kau, kau pergi jumpa adik-beradik kau, kau tanya dia, aku ni kalau kau tengok, apa yang kau nampak? Aku ni siapa? Aku tahu aku ni apa? Apa yang aku pro aku, ataupun apa con aku? Ambil benda tu. Atau kau tengok aku ni sebagai apa? Mungkin kau ni adalah kerjaya kau adalah seorang ini. Jadi diorang kata kau ni memang terror untuk public speaking. Share public speaking. Ataupun kau adalah seorang HR. Jadi share tips macam mana orang nak minta kerja, macam mana nak buat resume, macam mana office sepatutnya berjalan, untuk pergerakan tu macam mana, payment gaji macam mana, apa sahaja yang kau buat, apa sahaja yang kau terror. Kan? Kau tanya orang, apa yang kau rasa aku terror? Kau ni terror merapu atau kau terror melawak? Kau cuba lah buat lawak. Susah sikit aku. Sebab kalau kau bercakap seorang-seorang nak buat lawak, tak tahulah siapa nak gelak. Mungkin kau gelak seorang, mungkin kau kena ada kawan. Tapi aku cakap dengan orang satu benda buat podcast, satu benda yang sangat menarik. Aku ada plan future. Bila benda ni semua dah berjalan dengan lancar, aku ada plan nak buat satu lagi channel. Aku nak berborak pasal bola. Tapi aku tak nak cerita pasal troll ni boring. Tapi aku nak cerita pasal bola yang very deep. Mungkin nanti aku akan carilah aku punya orang-orang, aku cerita. Contoh macam kita tengok Liverpool, kenapa dia main macam ni, kenapa dia macam ni, dia like jaga line kat mana, line apa yang dia jaga, berapa space, berapa besar space, kenapa beza clock, slot, whatever, apalah. Tapi itu future. Itu dalam plan aku lah. Kalau video-video ni semua mendatangkan hasil untuk aku dengan pertolongan korang, share, like, komen dekat aku punya ni, subscribe, jangan lupa subscribe kan. So subscribe, so mungkin aku mendapat hasil dan aku bersemangat ekstra, dan tercapai cita-cita aku satu hari untuk aku ada satu studio yang aku boleh buat podcast. So kita usahakan benda tu, kita berjalan ke depan menuju ke sana. So itulah, itu aku punya plan next. Tapi yang aku nak share adalah aku nak pilih niche. Itu niche akulah. Aku bukanlah cerita pasal Liverpool semata. Aku kan panggil lah penyokong Arsenal, penyokong MU. Tapi bukan yang kaki troll. Yang troll ni boring. Kau nak troll ni, kau pergi main social media je. Yang ni untuk borak, cerita pasal bola, aku rasa lah. So dekat dunia ni nanti, ataupun dekat world of football, dekat Europe, siapa yang tim ni sepatutnya ambil, yang boleh improve, ataupun manager mana yang lebih layak untuk naikkan balik MU. Benda-benda macam gitu lah. Aku rasa benda tu sangat menarik lah. Tapi tu niche yang aku rasa aku mungkin nak buat nanti. Kalau korang nak buat sekarang, kalau kau ada tu, buat je lah terus, tak ada masalah pun. Itu cara kau, mungkin cara aku different. Kan? So niche tu penting tak? Bukanlah penting sangat. Penting supaya kau boleh narrow down senang konten yang kau nak susun tu. Dan satu lagi benda yang paling menarik lah, niche yang aku rasa korang boleh fikir. Kau buat vlog lah. Vlog kehidupan family kau. Bawa kamera dalam kereta, bawa kamera bila kau pergi bercuti. Tapi share momen-momen yang best lah. Janganlah kau macam ada juga dekat luar tu yang bergaduh pun nak share, tu pun nak share. Tak payah lah. Momen-momen yang best.
Maksudnya kau bawa anak kau pergi Legoland, apa yang best kat Legoland, tunjuk lah video anak apa semua. So vlog yang tak perlu bercakap, hanya video dan lagu, benda tu pun boleh jadi, pun best juga. So itu antara niche-niche yang kau boleh fikirkan. Macam mana kau nak create niche kau, macam mana kau nak dapat idea untuk buat content atau nak buat video. Itulah yang aku share lah. Penat dah bebel ni, dahaga pula. Okay guys, so fikir-fikirkan. Ciao.